Ya, dia memang ada durian note. Macam terima kasih lah, thank you for the invitation. Sebab apa, kalau you Aku tak pernah jumpa. ya betul, tak pernah jumpa tu satu. Kalau tak buat ni memang tak gather lah. Affiliate tak jumpa, semua tak jumpa. Tadi dah bau tau. MK197. Ya bro. Ya, bau durian, bau Dia durian. bau dia macam lain lah daripada yang lain. So, macam mana nak tahu apa you punya objektif about this? Objektif kita, Okay. sebab dia bawa projek Opai ni. Okay, apa ini? Dia Dia ada bukan- bau durian ke ni? Ya, dia memang ada durian note. Oh ya ke? Dia memang durian note. Oh. Cuma kita tak buat durian ni start of the show lah. Kita buat durian ni sekadar ada. Tapi bila dia dry down, dia pergi ke arah bau yang ke arah floral frangipani Okay. dengan pandan. So awal-awal tu dia memang bau pandan. Tapi dia ada durian note sikit je. Sebab kita tak nak, kita nak ada wearable. Opai ni dia ramai peminat tau. Sebab apa? Ramai footballer kan selalu PM tau tanya, Opai macam mana? Opai macam mana? Okey tak? Cakap okey, tak ada masalah. Dah try belum? Nak try tapi dah solat. Adalah serta-serta kan. Macam contoh Arif Aiman. Sebab apa? Tengok live dia hari tu kan, Arif Aiman. Dia asyik mention Opai. Memang dia 5,000 orang tengok tu. Dia suruh support Opai. Opai ni sebenarnya kita still learning the business kan. Learning the business. So dulu masa tu kita buat hype kau bro. So, dulu dia masa kita buat hype gila-gila tu bro. Tiba-tiba kita ada masalah dengan sourcing. Okay, faham? So barang kita stuck dekat Guangzhou bro. So tengah kemuncak hype yang kita orang buat dulu tu, masa lepas kita launch dekat Absolute Bazaar apa semua, barang tak sampai. Orang nak gelombang biru dah ada ni ha. Barang tak ada bro. Barang tak ada, alamak. Barang tak ada. Itu satu benda lah. Okay. Satu benda yang kita belajar. Okay, baik. Thank you for your explanation. Thank you for invitation me, bro.